Nabi kata, la yara wajhi thalathatu anfus. Tidak akan tengok muka aku 3 jenis orang. Tidak akan tengok muka aku 3 jenis orang. Yang pertama ialah al-aqu li walidayhi, orang yang derhaka kepada mak ayah dia. Dia tak akan tengok muka Nabi dia kala esok. Diharamkan untuk tengok wajah Nabi pada hari akhirat esok. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man lam yusalli alayya hina yuzkaru ismi baina yadayhi, orang yang tak balik selawat dekat aku ketika orang sebut nama aku lepas dia. Dan sebab itu, bila orang sebut Nabi SAW, balas sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku takkan tengok wajah aku. Nabi kata, bakhil semua orang bila sebut nama aku tak balik selawat pada. Yang ketiga, Nabi kata, at-tariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah. Hiduplah sunnah Nabi. Setakat mana kita boleh buat dalam diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setakat mana kita tahu apa sunnah Nabi, tuan-tuan. Sekurang sunnah Nabi apa saja, kita insya-Allah kita termasuk pakai kain. Orang Melayu pakai kain itu sunnah, izar. Sallallahu alaihi wasallam. Sedap tak sedap orang Melayu dah amal sunnah Rasulullah. Oh, pakai kain itu sunnah rupanya. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak bersobat, tapi kita pakai kain, kita ingat ni sunnah Rasulullah. Jadi orang yang meninggalkan sunnah Nabi tak akan tengok wajah Nabi pada hari akhirat.